Dah kerja 10 tahun tapi akaun bank aku ada 4,300 je. Mana hilang semua duit selama aku bekerja ni? Setiap bulan gaji masuk. Lepas tu bayar bil, belanja sikit. Tahu-tahu gaji lesap. Tiap-tiap tahun dapat kenaikan gaji. Mana pergi duit-duit aku ni? 10 tahun kau kerja, gaji naik tiap-tiap tahun. Tapi simpanan, kemana begini ni? Sampailah aku mula simpan emas. Bukan banyak pun. Mula dengan 100 je. Tapi bila duit tu dah tukar jadi emas, aku tak mula belanja sesuka hati. Rasa ada pegangan, rasa tenang. Akhirnya simpanan makin meningkat. Kalau anda pun dah kerja 10 tahun tapi tak nampak hasil, mungkin ini masa untuk anda ubah cara simpan. Jom saya boleh bimbing. PM atau klik pautan di bio ataupun caption. Saya akan tunjukkan daripada mula sampai anda berjaya simpan emas. InsyaAllah. Ingat, selamatkan duit dengan emas.